Apa sebabnya anak kecil, bayi atau baby yang lahir saja dilarang daripada ditunjukkan wajahnya buat tatapan di social media ataupun ditonton oleh khalayak? Kenapa? Kerana dibimbangi takut terkena penyakit ain. Apa tu penyakit ain? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ia adalah satu penyakit yang datang akibat daripada mata-mata jahat yang memandang, sama ada mata yang dengki ataupun mata kagum. Mata yang kagum pun boleh jadi ataupun mata dengki pun boleh jadi. Jadi sebagai satu langkah untuk nak elakkan, dan kalau nak diikutkan, bukan sekadar penyakit ain ini hanya kena pada baby saja. Baik itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, satu hari Nabi masuk rumah dan Nabi mendengar ada budak menangis. Lalu Nabi pun bertanya, "Ma li sabiyyikum hadza yabki? Hal astarqaitum lahu minal ain?" Nabi tanya, kenapa anak kecil ni menangis? Tidakkah kamu mencari orang untuk mengubatnya daripada penyakit ain? Nak menunjukkan bahawa ada perkaitan antara penyakit ain terhadap ataupun risikonya itu terhadap anak kecil, dan ianya boleh kena siapa-siapa, hatta kita yang dewasa pun boleh terkena. Na'udzubillah min zalik. Hatta budak kecil comel, orang tengok orang puji, ala comelnya, ala cantiknya, ala hidungnya, ala dahinya, pipinya semua. Jadi ia bukanlah larangan secara langsung. Maknanya kalau mak ayah tu pergi bubuh juga muka baby tu terang-terang tu, berdosa, haram hukumnya, itu tidak. Taklah haram, taklah berdosa. Cuma sebagai nak mengelakkan yang saya sebut tadilah, apa tu, daripada risiko penyakit ain. Atau boleh juga kita bacakan apa? Iaitu bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Apa maksudnya? Aku mohon berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada apa? Daripada bisikan-bisikan syaitan, dan daripada binatang berbisa, dan daripada mata-mata dengki. Itu kan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW yang boleh kita bacakan sebagai ikhtiar nak elak daripada mata-mata yang cemburu, yang dengki terhadap kehidupan kita lah, anak kita atau kita sekalipun.